warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasukan TV PSS SK Kampung Gelam mengadu-adukan kehadiran semua kemaja Pelatika Pengawas bagi tahun 2026. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri juga merupakan kekasih Allah. Apatah lagi kita hamba ini. Selamat menjalankan tugas. Semoga kamu akan menjadi pemimpin yang lebih berjaya pada masa depan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik, berdisiplin, mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru dan rakan-rakan, serta berani mempertahankan perkara-perkara yang betul. Inilah nilai yang selari dengan prinsip pasukan keselamatan negara. Patuh undang-undang, berintegriti dan bertanggungjawab. Semua pemimpin muda SK Kampung Gelam yang dilantik hari ini akan melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, disiplin dan berintegriti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis penyampaian watikah pelantikan pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam bagi tahun 2026. Terima kasih. Kami pengawas-pengawas sekolah ketua dan penolong kelas berikrar dan berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sekolah Balai Tanjung Klang Sarjan Meja 13941 pada Gaus bin Abdul Manaf atas kesudian untuk hadir dan merasmikan Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam bagi tahun 2026. Sebagai penutup liputan TV PSS SK Kampung Gelam, kami merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pemimpin muda yang dilantik. Sekian, terima kasih dan salam hormat dari saya pasukan TV PSS SK Kampung Gelam.